Assalamualaikum dan salam Aidilfitri yang kedua. Hari ini Abang nak share satu resipi daripada Itali iaitu spaghetti bolognese. Lebih spesifik lagi, menu ini berasal daripada bandar Bologna. Tetapi menariknya di Itali sendiri, hidangan ini dikenali sebagai ragu alla bolognese dan biasanya dihidangkan bersama pasta jenis lain seperti tagliatelle, bukan spaghetti. Maaf teman-teman kalau sebutan tidak begitu tepat ya. Masakan ini adalah untuk 50 orang makan bagi dihidangkan untuk open house di Kampung Cemara, Jeniang, Kedah. Okey, mula-mula kita rebus 4 paket spaghetti. Jangan lupa untuk masukkan sedikit garam dan sedikit minyak ketika merebus untuk mengelakkannya melekat antara satu sama lain. Bahan-bahan untuk menumis adalah 4 biji bawang besar dan lebih kurang 7 biji bawang putih. Kedua-dua bahan ni kita akan cincang menggunakan chopper. Untuk sosnya kita menggunakan jenama Prego iaitu 4 tin Prego keju dan herba, 2 tin Prego sos pasta tomato tradisi, 2 tin sos pasta tomato selasih dan bawang putih. Bahan-bahan lain adalah 1 tin cendawan butang, kita potong dadu, kemudian 2 paket sausage, yang ni pun kita potong dadu, dan juga separuh paket isi ayam cincang. Okey, mula-mula kita panaskan minyak. Bila minyak dah panas, kita tumis bawang yang telah dicincang hingga naik bau. Kemudian kita masukkan isi ayam dan setelah isi ayam masak sepenuhnya, kita akan masukkan juga sausage. Jika tak suka dengan isi ayam, boleh gantikan dengan isian daging. Okey, kemudian kita masukkan sausage dan kita tutup kuali kita agar lebih cepat masak teman-teman. Bila bau ayam dan sausage dah wangi, kita masukkan cendawan butang dan kacau hingga merata dan kita renih seketika sehingga benar-benar masak. Sesudah itu bolehlah kita masukkan sos-sos pasta satu persatu iaitu 2 tin sos pasta tomato tradisi, 2 tin sos pasta tomato selasih dan bawang putih dan 4 tin sos pasta keju dan herba. Okey, dah siap kuah pasta kita. Bagi yang nak buat open house, bolehlah cuba buat resipi ini untuk mempelbagaikan menu. Terutamanya bagi remaja yang suka cita rasa antarabangsa. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.